Besar tapak tangan je PC ni, and customer ni hantar dekat sini sebab ada masalah tak boleh on. So bila kita cocok power and try on kan dia, tak ada apa-apa yang jadi. So kita kena check kenapa. Bila buka dia punya casing, aku nampak banyaknya habuk dekat dalam PC ni. So habuk ni actually bukan punca yang boleh buatkan PC kau rosak, tapi kalau kau biarkan habuk kau terlalu banyak, and dia akan buatkan PC tu jadi panas. Bila jadi panas, dia akan buatkan certain komponen dekat motherboard tu short lah. And bila ada short tu yang buatkan PC kau jadi tak boleh on. Dia punya heatsink macam ni, and ikutkan kau boleh nampak lah banyak habuk yang ada dekat kipas tu. Bila dah keluarkan board, baru aku dapat cari mana komponen rosak. And untuk cari komponen rosak, aku akan check dekat bahagian main power circuit dia dulu. So reading dia ni rendah, maknanya ada short dekat kawasan sini. Dan aku inject power masuk dekat circuit yang reading rendah tadi. Lepas tu guna thermal camera untuk cari mana komponen yang panas. So komponen panas tu komponen rosak lah. Ok, dah jumpa. So ikutkan komponen yang panas tu dia punya capacitor. So ni kita kena cabut yang lama and gantikan dengan yang baru. Ok, dah siap tukar kapasitor yang baru. So sebelum aku pasang balik PC ni, aku nak bersihkan dulu semua habuk yang ada and tukar thermal paste dengan yang baru. Sebab habuk tu tak relax weh, dah macam selotip dah aku tengok tu. And memang standard dekat kedai aku, kalau kita repair board memang kita akan bersihkan sekali. Alright, dah siap pasang balik semua. So now kita akan test, onkan dia. Kau boleh nampak lah dia punya lampu tu dah menyala. And dah keluar display. Ikutkan dia ada BitLocker, so ni kena minta key daripada owner. Tapi as long as tak boleh on tu, maknanya kerja kita dah selesai.